Ayah, phone saya rosak ayah. Hang ni macam-macam mau no. Saya tak ada duit ayah. Saya nak guna duit ayah. Tu hak lama lu hang pergi mana? Jatuh pakai. Apa tu pakai ambil mana? Tak jumpa ayah. Saya nak beli phone kat kedai ni ayah. Kedai Tremal ayah. Jom ayah kita pergi tengok Sat. Hang nak beli ya? Ha. Jom Sat boleh lah ayah. Boleh. Okey jom tempat saya Sat ayah. Jom. Jom kita pergi tengok Sat ayah. Yo. Apa yang murah? Ma. Tak mau kau mahal. Saya nak iPhone. Oh, nak handphone. Ha. Fiber beh no. 1000 lebih ayah. Assalamualaikum. Ya. Ni kedai handphone ha? Ya betul? Ayah sabar ayah. Ha? Ya betul. Anak saya duk teriak pasal apa? Sampai habis ni. Ya ko. Ha, handphone dah rosak. Hak itu beli hilang. Oh tu salah anak pak cik lah. Ha, dia tahu mana tak tahu. Kita tak tahu. Ada hak apa yang hak murah dah. Cuba tanya anak dulu nak Nak apa kau? Saya nak iPhone. iPhone berapa harga? 1000 lebih apa anak? 1000 lebih. Ha. Bayarlah macam mana? Bayaran kita bayar. Ayah bayar ah. Saya nak duit ayah. Tak dah. Kat tu. Ha, mai kat. Kat ayah lah. Buat kat. Kat kita juga. Jangan marah. Pak cik sabar no. Tengok tu anak riau dah tu pak cik. 5,000 tak boleh? Nak 5000? Ha. Boleh? Ambil yang ni. Tak ambil 5000 pun. Tak sampai 5,000. Ni berapa ribu? 3000 lebih. Bayar langsung ah. Boleh? Pakai kad. Pakai kad. Jaga hang. Kalau sekali ni rosak ah. Kalau hilang ah, kawan-kawan tutup ah, jangan marah ya. Ya. Ayah pun nak cari puluh tu bukan senang. Tak orang susah. Hak dulu dah beli dah sendiri kat hang. Pergi mana? Hilang. Pakai ayah cap duit. Kalau ayah cap duit dah bawa. Kira ni jadi nak ambil. Jadi banyak asok boleh tak? Boleh? Pakai kad. Boleh? Jangan tiba saya ayah. Bagi saya terus ya ni. Ha, kad tu. Bagi terus no. Ha. Ayah nak bayar dia terus ikat tu. Ha. Ayah duit ayah semua dia ambil ni. Ana dah ambil dia punya pandai ah. Terima kasih ya. Yang penting dapat handset no. Ha. Okey, masih no. Ha okey. Ya ya. Ha. Terima kasih ya. Ha. Jangan pergi hilang lah tau. Dah. Ha.